adik yang hari tu kan? Assalamualaikum salam. Ya, saya. Ni adik Erin Bugis yang hari tu kan, yang abang invite dalam kereta tu kan, yang keluar. Ni boyfriend dia. Pergi tidur lah. Kau halau aku pula. Kau jangan main-main, aku sampai sana lagi. Kau berubah pula rambut kau malam-malam ni. Dek, Acah aku tolong lah, tak ada lah. Dek, adik kat mana ni? Saya tempat kat biasa. kedai makan. Tempat biasa je. Tapi Orang bersih memang yang dekat hari- kedai makan. Hari tu kat dalam kereta. Pelakon. Adik pelakon ke? Semua kau fikir kau nak dibaca bang. Tak payah Apa dah lantak lah sekarang ni adik. Adik hari-hari keluar makan ke? Tak, selang sehari. Oh. Hari tu kata nak kahwin kan? Bulan berapa? Bulan berapa? Ha. Kalau bulan berapa tu tak pasti lagi lah. Belum ada Jangan lupa jemput abang tau. Ya, Jemput insyaAllah boleh? saya jemput. Sewa Insta sekali. Kau tak jemput aku siap kau. Kita orang sebelum kita orang jemput. live saja je ni. Sebab nak ni promo Insta, nak sewa Insta di KL. Oh, siapa punya? Adik punya? Itu dia. Review. Berapa kalau nak pinjam nak sewa Insta tu? 6 satu hari. RM5. RM5. 65. 65. RM5 abang sewa sekarang. 65 guys. 65 untuk sehari ke apa? Betul, sehari. Tapi kalau Murah. kau ambil ini dapat offer. 24 jam. Ya, 24. Kalau abang KL boleh lah abang sewa. Boleh. Setengah jam boleh, setengah jam. Boleh. Setengah jam RM5 ke? Untuk abang boleh je. Betul? Betul. Janji. Okay, nanti kalau abang datang tak boleh sewa setengah jam, jaga Ni kau lepak amai-amai ke? Lepak bertiga je. Alamak, tak best lah lepak 3. Ajaklah ramai-ramai sikit. Tak. Lepak sangat bang. Tak kot. Janganlah abang datang lah, kita bagi meriah sikit lepak berempat, jom. Kita Alamak. lepak rumah Noah. Lepak mana lah? Okay lah adik. Hari tu ada jual minyak ah. Minyak apa? Awak tak nak beli ke boyfriend kau? Tak, tanya. Abang jual minyak. Minyak apa? Minyak Mika. Apa benda tu Minyak urut. Kau sibuk pula tanya. Nanti abang belanja lah boyfriend kau satu. Tu untuk apa? Sesuai untuk apa? Orang tanya untuk apa, abang turun dululah. Tak boleh menjawab tu. Okay, bye-bye. Dia tanya untuk apa pula dah. Dia untuk rahsia lah. Bahaya kau ni. Benda-benda ni nak beli pergi kedai CS. Mika Oil. Bukan susah pun. Cak belum sampai. Nanti sampai tu. Acap. Hai ni siapa pula ni? Ni kawan Laila. baik Ni Laili. Laili? Macam Laili. Ni Laili kawan baik L. Oh, Laili kau baik Ni Ya. anak Ni yang naik jet ski sekali. Mana abang tahu kau naik jet ski tak naik jet ski? Jahat abang ni, kita support abang. Tengok Yelah, video. abang kadang-kadang tak tengok abang ni hidup abang meniaga live main game tu je. Abang jarang nak tengok-tengok video orang. Tiga adik tengok. Apa dia? Tiga live adik tengok. Tiga live. Oh, tapi betul lah. Ni kan, aku live VTT ACS dia masuk. Aku jual, dia beli. Tapi dia tak beli semua lah. Ada barang je lah dia beli. Ada barang dia tak beli juga. Aku tu dia beli Mika Oil, dia tak nak beli. Nak buat apa make up all kita single. Beli bagi je lah ayah. Beli ke ayah. Ayah dah kat negara lain, tak payah pun. Dapat baby. Dapat adik baru. Tak nak. Laila orang Langkawi ke? Laila. Laili Mak Laila ni. Laici orang Langkawi ke? Oi. Leceh orang Langkawi. Oh. Dia import daripada Jawa. Dek, nampak abang makin kurus tak, Dek? Nampak? Kan? yang Makan probiotik makan tu ke? probiotik. Probiotik tu. Jadi Dia bukan ubat kurus, tapi dia kuat membuang. L pun ada. Tapi L tak konsisten makan. Tak boleh, dia kena konsisten. Tak boleh tak konsisten. Boleh try. Acap. L buat bet dengan Kimi. Buat abek apa? Okay, sampai akhir bulan 9. Siapa turun 10 kg dulu, Ui, susah duk 10 kg. turun 1 k. Jom main fight dengan abang, jom. Abang tak payahlah bang. Tak pula. Awak berak pun keluar 2 kilo. Tak, abang kalau kau nak tahu, waktu abang dengan kakak jadi duta bola bintang, berat abang 194.
Gila. Oh, lepas tu abang kena kecang abang daik sampai 94 10 kilo. Sekarang berapa? Lepas tu sekarang 92. 82. 82. Takkan 82 ke? Lepas tu abang diet tahun lepas sebab abang nak pergi meniaga event food festival. Abang nak pergi event kan, nanti orang nak bergambar apa semua kan. Abang diet sampai 78. Handsome shoot time tu. Lepas tu pergi event, balik event naik 4 kilo. Event kau tahulah panas terik nak kena air manis je. Ni kau tengok ni sama abang pergi event kan, waktu dengan kakak kan. Gila fries. Sekejap waktu ni turun gila. Tapi sebab tak boleh, abang senang naik boleh. Yang Acap tunjuk Kimi tu Ni. Dengan kakak nampak? Wih, cantik. Tu. Kurus kan? Kuih. 8, ini 78. Tapi abang sekarang nampak lagi urus je. Tak. Ni tambah filter. Ni tambah filter, kalau ke tepi sikit nampak je. Teng. Sikit je lah. Yang tu kita semua pun L pun sama. Tapi filter cantik. Kulit abang tak pakai. Abang pakai filter kurus je. Sama. Okey lah saja je nak tanya khabar L dengan ni. Ada kawan kan, abang nak lawan fikir pula ni. Nanti kita bawa lagi Okay, bye Kalau bang. fikir nanti dah seorang bagi tahu. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam, bye bang. Bye. Tadi Enima suruh aku lawan fikir. Lepas tu aku tanya tak ada pula. Takut pula aku nak fight. Kan aku fight dia hilang pula kan. Waalaikumsalam. Siapa aku nak invite ni? Banyak yang seksi. Aku malah ni siapa lah. Cari bubu dulu boleh? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni adik Aliko ke? Ha? Ni adik Aliko ke? Adik Aliku, betul? Sebab nama Ecah aku. Betul ke bukan? Asal S ni, pasal apa S belakang? Oh, saya makan probiotik kat Lisara. Probiotik tu dia bukan ubat kurus tapi dia boleh turunkan berat. Sebab apa? Dia kuat membuang. Awak pergi kat kedai Aceh, awak cek probiotik Infinity yang saya makan. Saya hari jual. Turunlah berat saya 2 kilo. Bukanlah banyak pun, turun sikit. Wah, awak acak yang jual minyak. Minyak apa? Minyak apa Hai, tahu juga kan? Dok, kita tengok. Dah beli belum minyak tu? Tak beli lagi lah, tak kami ni nak beli kena acak pun. Bagi ayah ha? Bagi ayah. Tak apa. Kita tak apa. Kita tukar dulu. Acak jangan nakan-nakan. Dia mau relax. Dia kena slow-slow. Kalau dah tahu, lepas tu macam mana tahu kita jual? Beli simpan lah, simpan sampai kahwin. Simpan kat. Ni orang Langkawi ke? Betul? Oh, minyak make up oil aku semakin mendunia. Tapi tu tak produk abang pun, dapat affiliate je. Ni sejak Acak promote minyak tu macam Okey dia tak payah jual lah. Okey dia baring je, hari-hari sale masuk. Tapi teguran jangan siapa-siapa rekod video saya buat affiliate. Saya tak halalkan. Betul. Nak buat affiliate, nak berniaga, usaha sendiri. Ni dah lah ambil video saya. Dia bubuh barang tu, dia post. Betul FYP, senang kau buat duit. Kalau ada macam tu, tolong tag saya Oh, ni kerja dengan Ikram Jet Ski ke? Hari tu bos awak bagi saya Lion tau. Ya. Ikram Jet Ski. Nanti sampaikan salam kat dia Boleh. Cakap kat dia terima kasih. Okay, Nanti kalau saya pergi Langkawi boleh lah saya guna jet ski Ikram. Boleh nanti Roger sampai Langkawi. Saya dengan wife memang nak pergi Langkawi. Cuma sekarang ni macam-macam masalah datang. Kalau kami pergi berdua, takkan nak naik jet ski berdua je. Boleh je. Bosan lah orang lain ramai-ramai. Tak boleh ke ajak orang lain join sekali ke? Tak boleh ke? Dia satu grup tu ramai-ramai lah. Bukan Ada grup satu Lepas tu grup saya datang pukul 4 petang. Lepas tu 4 petang tak ada orang. Saya seorang-seorang je kak. Mostly ni satunya 4 petang ni memang ada orang lah. Tak ada lagi. Kalau saya datang pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi tu depends jugalah fikir siapa yang Acak ambil. Okey. Nanti kalau saya pergi Langkawi, saya nak pergi dengan wife ni. Nanti kita nak pergi. Boleh. Boleh. jumpa, Nama apa wife Acak? Adriana Afendi. Adriana. Boleh. Echa follow Adriana juga lah. Wow. Thank you Ecah. Ecah orang Langkawi kan? Ya, betul. Jaga diri Ecah. Jadi orang baik Okey, baik. Murah rezeki. Assalamualaikum. InsyaAllah. Amin. Baik. Ui, Ikram jet ski. Staff elok-elok. Pandai dia lah. Kalau pergi seorang boleh naik dengan Ecah ke? Dapat Adi saya tak ada tanya lah Pak Adi.
Echah, kalau ni ada abang Pak Di tanya, kalau dia pergi seorang boleh tak naik jet ski dengan Echah? Banyak cantik Pak Di nak naik jet ski dengan dia. Kerja berek je lah 24 jam. Brek ingat tak tahu. Terima kasih bang. Amboi. Nak naik jet ski dengan Echah. Pandailah dia. Apa pula invite